Kita dah sampai dekat Puncak Beliung. Tapi cuaca hari ni hujan. Thank you. Boleh tukar minum free ya. Bagi tangan kau. Sabar dulu. Apa lah? Apa? Tengok aiskrim tu sedap kan? Ya. Kita dapat free air kan? Dapat gelang kan? Dah. Okay, kita briefing dulu ya. Masih ada semua briefing. ya. Tiket gelang sudah pakai? Udah. Ya, tiket gelang kalau hijau semua. Ada yang tiket kalau biru? Bakal kesemputan. Bakal. Halo Akak, Amira jumpa kat sini. Semangat Akak, semangat. Jalan Tengah Licin. Semangat tak? Semangat. Oh, semangat dia punya Main hujan. Kita tengah naikkan ke atas. Oh, tinggi juga ya. Seorang je. Seorang-seorang. Saya nak potong tangan boleh? Oh, potong tangan. Ingatkan potong macam mana? Salah. Daripada mana? Cubalah teka. Cuba ke JB ke? JB lah. Dekat je. Sebelah saja. Zam-zam. Alah kesam. Tertiba rasa macam gayat dan takut. Boleh? Ya, okey. Kita bagi depan sini. Okey, bersila boleh tak? Bersila. Ah. Perlu bersila lah. Kena bersila biar saya tak sangat bagi depan sini sebelah sini akan boleh. Okey, cukup tangannya sebelah sini boleh. Kita pegang Okey. okay. Ya. Saya bergerak. So pada akak dia banyak gerak tau. Okey. Ini Selamat, pegang besi, jangan bagi lepas. Sebelum kapet dia bagi sepala ke tengah. Boleh lah. Gayat sekejap je. Dia pun dari JB. Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat. Sekejap je dia punya ni. Makin berasah weh. Syafika punya dah nak lebat dah. Kipas. Ni pun bawa almari. Hari ni. Yelah sebab aku bawa iPad kan. Lepas tu aku dah ni. Dah tak ada apa dah. Macam mana Fahri? Pengalaman? Hello guys, tadi kita baru selesai naik Beliung, Puncak Beliung. Hujan-hujan ni okey. Cuma dengar. Umumnya saya gayat. Itu saja. Tapi kalau orang-orang yang tak gayat dia sangat happy lah naik benda ni. Enjoy sangat walaupun hujan, okey? Saya Tetap enjoy best. Kat sini diorang punya staff tu ambil gambar semua lawa-lawa. Tak payah bayar pun. Free. Entrance fee 90 RM90,000. Dapat main 3 aktiviti, dapat percuma air tau. Kalau tanya pengalaman tu memanglah kegodok aku punya kepala lutut ni nak naik lah. Nak turun tu tak ada masalah. Cuma nak turun pun kita hati-hatilah sebab jalan licin kan. Yang penting kita ambil teh ais. Biasa jenyat sebab sini bukan air dia kan. Air dia teh botol. Pakailah kasut yang bersesuaian. Jangan pakai macam ni. Right.